السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. صلاة وسلاما على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعه ونصره إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوأن بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها. قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون. Maksudnya, dan ingatlah ketika Musa AS berkata kepada kaumnya, yakni Bani Israel, sesungguhnya Allah memerintahkan kamu supaya menyembelih seekor lembu betina. Mereka menjawab, apakah engkau ingin mempersendakan kami dengan suruhan sebegini, wahai Musa? Musa AS menjawab, aku berlindung dengan Allah daripada tergolong dalam kalangan mereka yang melulu dan tidak berakal. Mereka berkata lagi, jika begitu mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami, supaya dia menerangkan kepada kami apakah ciri-ciri lembu itu. Musa AS menjawab, sesungguhnya Allah berfirman bahawa lembu itu ialah seekor lembu betina yang tidak terlalu tua dan tidak pula terlalu muda, pertengahan di antara kedua-duanya. Maka laksanakanlah apa yang diperintahkan kepada kamu. Mereka berkata lagi, mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami, supaya dia menerangkan kepada kami apakah warnanya. Musa AS menjawab, sesungguhnya Allah berfirman bahawa ia adalah seekor lembu kuning yang sangat terang warnanya, lagi menyenangkan orang-orang yang melihatnya. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, kerana pada malam ini kita dapat meneruskan lagi perkongsian kuliah tafsir kita, di mana ayat-ayat yang dibacakan tadi adalah ayat-ayat yang ke-67 sehingga 71 daripada suratul Baqarah, yang merupakan kesinambungan daripada ayat-ayat yang terdahulu.
pada ayat-ayat yang dibacakan ini juga Allah meneruskan lagi firman-Nya yang ditujukan kepada kalangan ahlul kitab yang mendiami kota Madinah secara khususnya, bahkan untuk seluruh manusia secara umumnya. Seperti mana ayat-ayat sebelum ini, pada ayat-ayat yang dibacakan tadi Allah mencela golongan Bani Israel ini dengan membongkarkan sikap buruk mereka terhadap Nabi mereka dan terhadap risalah yang diutuskan kepada baginda. Semoga dengan ingatan ini mereka yang berada di Madinah khasnya merasa gerun dan insaf, selanjutnya beriman dengan apa yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan supaya juga menjadi pengajaran kepada umat Nabi Muhammad di sepanjang zaman. Lebih-lebih lagi telah terang lagi bersuluh golongan inilah musuh utama umat Islam sampai ke hari ini. Firman Allah Ta'ala, wa idh qala Musa liqaumihi inna Allah ya'murukum an tadhbahu baqarah. Ingatlah wahai Bani Israel, ketika mana Nabi kamu Musa alaihissalam berkata kepada kaumnya, nenek moyang kamu, sesungguhnya Allah memerintahkan kamu supaya menyembelih seekor lembu betina. Qalu atattakhiduna huzwa. Mereka menjawab, apakah engkau ingin mempermain-mainkan kami, mempersendakan kami dengan kau beritahu Tuhan suruh sembelih lembu betina? Musa alaihissalam menjawab, qala a'udzu billahi an akuna minal jahilin. Aku berlindung dengan Allah dari menjadi orang-orang yang jahil. Jumhurul mufassirin seperti Ibnu Jarir At-Tabari, Al-Imam Al-Qurtubi, Ibnu Katsir dan lain-lain menakalkan kisah-kisah yang bersumberkan Israiliyat ketika mana menghuraikan ayat ini, di mana Al-Quranul Karim sebut secara umum. Ingat ketika mana Allah Ta'ala suruh sembelih lembu betina, kerana apa tak dirayak oleh Quran, tak disebut oleh hadis-hadis yang sahih. Dalam rangka nak memahami ayat ini, maka orang-orang Islam, ulama-ulama Islam korek cari cerita, nak suruh faham. Dan cerita yang adanya sumber Israiliyat, sumber Taurat. Walaupun kita diminta beriman dengan Taurat, salah satu kitab Allah yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam, tetapi kita juga diberitahu Taurat yang ada dengan kita, yang kita tengok hari ini, yang ada dengan Yahudi hari ini, adalah Taurat yang telah diseleweng. Maka oleh kerana itulah cerita-cerita Israiliyat ini mempunyai 3 kategori. Yang pertama, yang bercanggah dengan Quran, yang bercanggah dengan hadis, maka ini wajib ditolak. Yang keduanya, yang sama dengan Quran, sama dengan hadis, kita menganggap inilah dia yang tak diubah, tak sempat diubah ke, tak nak diubah ke, tak diubah, maka kita mengambilnya sebagai tambahan daripada apa yang ada disebut oleh Quran, disebut oleh hadis. Dan yang ketiga ini, kita ni termasuk yang ketiga, yang tak bercanggah dengan hadis, tak bercanggah dengan ayat Quran. Tetapi ayat Quran tak sebut, hadis tak sebut, maka jenis ini diterima, boleh diambil, tetapi hanya jadi nasi tambah saja, bukan jadi hujah. Kalau orang tak percaya pun dengan cerita ni, tak jadi kafir, tak berdosa dia. Al-Imam Al-Bukhari meriwayatkan dalam kitab sahihnya, an Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala
hadithu an bani Israel wala haraj wa man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Maksudnya daripada Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma, Nabi SAW bersabda, sampaikanlah daripadaku walau satu ayat. Sebanyak mana cerita yang mu tengok, yang mu dengar daripada aku, sampaikan pada orang. Dan ceritakanlah juga tentang Bani Israel. Ambil cerita daripada Bani Israel, Nabi kata. Dan tidaklah berdosa, tidak ada halangan. Namun sesiapa yang sengaja berdusta di atas namaku, aku dah kata, dia kata aku kata, maka dia telah menempah satu kursi dalam api neraka. Dan riwayat yang lain daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi kata, la tusaddiqu ahlal kitab wa la tukadzibuhum. Bila kamu dengar cerita daripada ahlul kitab, cerita ni pula tak bercanggah dengan Quran, tak bercanggah dengan hadis, tapi Quran tak sebut, hadis tak sebut, jangan kamu benarkan dia, kerana boleh jadi tipu. Dan jangan kamu dustakan dia, boleh jadi betul. Tetapi katalah, waqulu, katalah, amanna billahi wa ma unzila ilayna wa ma unzila ilaikum. Kami beriman kepada Allah dan pada apa yang diturunkan kepada kami, yakni Quran, serta apa yang diturunkan kepada kamu, yakni Taurat yang belum diubah lagi. Maka ini cerita Israiliyat. Riwayat-riwayat yang bersumberkan Abu Aliyah, Qatadah, Mujahid, Ibnu Zaid di kalangan salaf dan lain-lain, ketika mana membacakan ayat ini, mereka mengatakan, membawa satu cerita kes pembunuhan yang berlaku di zaman Nabi Musa alaihi salam. Berlaku satu kes bunuh. Yang dibunuh adalah seorang hartawan di kalangan mereka, orang kaya, picimah banyak. Hartawan ini ada riwayat kata tak ada anak, ada riwayat kata ada anak perempuan seorang. Sehingga wari-warinya tunggu bila nak mati ayah dia, nak harta dia, kerana dia tak ada waris. Ada yang mengatakan waris dia ni, ada sabar ni anak saudara dia, ada kata adik dia sendiri. Hak kata anak saudara dia, dia kata lelaki kaya ni ada anak puang seorang, anak dara dia mari Minang. Tujuan Minang ni kerana nak harta dia. Dia tak setuju, tolak. Hak lelaki ni anak dara dia bersumpah, oh mu tolak, dia kata, aku akan bunuhmu, aku akan kahwin anakmu, aku akan ambil semua sekali hartamu, bahkan dia maknanya bayar ganti rugi kerana mu mati pun aku bahang juga. Dan dia mengatakan waris dia ni adalah adik dia. Mereka tak sabar nak terima harta saka, lalu membunuh dia. Setelah membunuh dia, mayat dia dicampakkan di persimpangan jalan. Ada riwayat kata dicampakkan ke kampung orang lain. Dia ni orang mesu, pergi buang menipu, buang ke catok, lepas bunuh-bunuh lepas situ. Sehingga bila ditemukan mayatnya gempar antara kampung, nak berkacau sama sendiri, kampung ni dengan kampung itu. Kemudian diadukan kepada Nabi Musa AS. Oleh kerana tiada bukti dan saksi, maka Nabi Musa AS bermunajat pada Allah. Dan Nabi Musa memaklumkan, untuk menyelesaikan kes ini, Allah memerintahkan supaya mereka menyembelih seekor lembu betina. Dan kerana peristiwa inilah dinamakan surah ini Suratul Baqarah, surah lembu betina. Dengan sikap degil dan engkar yang ada pada Yahudi ini, pada Bani Israel ini, mereka lupa Nabi Musa ni Nabi utusan Allah, sehingga mereka merasakan Nabi Musa memperolok-olokkan mereka dengan perintah tersebut. Pernah berlaku di zaman Nabi SAW. Baginda menerima
zakat-zakat yang dikutip daripada negara, daripada Yaman, bawa ke Madinah. Lalu baginda pun nak bagi. Tengah-tengah nak bagi, satu orang kata, bagi molek sikit Rasulullah, biar adil bagi tu. Dia tak ingat orang ni Nabi, dia ingat ni ketua kapur. Dia kata, Rasulullah bagi molek sikit, bagi adil. Nabi kata, celaka kamu. Siapakah lagi yang boleh diharap adil jika sekiranya aku tidak adil? Khalid ibn Al-Walid lelaki ni pun tembak. Khalid ibn Al-Walid kata, Rasulullah, izinkan saya pancung kepada dia. Ni pendekar, dia tak reti bahasa benda berunding-berunding ni. Baik saya ketetok pada dia. Nabi kata, jangan. Nantinya akan keluar daripada keturunan dia ini golongan Khawarij yang melampau rasa dia bagus, sebab bagus pada Nabi Muhammad lagi, sebab dia beri nasihat Nabi Muhammad. Perangai Bani Israel, bila Nabi mereka suruh sembelih lembu betina, mereka rasa Nabi ni wak dodok, kerana rasa tiada kaitan di antara kes bunuh ni dengan suruh menyembelih lembu betina. Mereka berkata, qalu atattakhidhuna huzwa. Mereka berkata, adakah engkau ingin mempersendakan kami wahai Musa dengan suruhan yang tak ada kena mengena begini? Lalu Nabi Musa AS menjawab dengan jawapan yang pertegaskan siapa diri baginda ini. Qala a'udzu billah. Nabi Musa menjawab, aku berlindung dengan Allah an akuna minal jahilin, daripada jadi orang jahil. Jahil di sini bukan makna bodoh, orang yang melulu, orang yang tidak berakal. Ibnu Katsir rahimahullah ketika menafsirkan kata-kata Nabi Musa ini berkata, aku berlindung kepada Allah daripada tergolong di kalangan orang yang mempersendakan manusia ketika sedang menyampaikan wahyu daripada Allah, atau orang yang berkatakan sesuatu yang tidak benar terhadap Allah. Takkan Nabi Musa kata, Allah perintahkan kamu sembelih lembu betina. Bila mu kata aku memperolok-olokkan kamu, mempersendakan kamu, maknanya mu kata aku berbohong kepada Allah. Allah dah kata, aku minta berlindung dengan Allah, jadi orang macam begitu. Sebab itu dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari, apabila berlakunya perjanjian damai di antara Madinah dan Mekah, kerajaan Islam dan kerajaan musyrikin Mekah, yang dipanggil Sulhul Hudaibiyah, genjatan senjata Hudaibiyah. Masa dak berlaku perang ini, Nabi ambil peluang aman ini untuk hantar utusan, hantar surat kepada raja-raja, hantar pada Muqawqis raja Mesir, hantar kepada Kisra Parsi, hantar pada Kaisar Rom, hantar pada raja-raja. Dan bila mana aman, tak ada perang, Nabi sibuk menyebarkan Islam, orang kafir Mekah boleh sambung semula bisnes. Masa perang dengan Madinah, bisnes mereka import ekspor ke Syam tersekat. Kalau nak meniaga di Syam, kena lalu Madinah. Bila berlaku perang Badar, berlaku perang Uhud, tak boleh meniaga. Bila berhenti genjatan senjata, maka Nabi mengambil peluang itu, menyebar luaskan Islam. Orang kafir meneguhkan meniaga. Kebetulan bila surat Nabi sampai kepada Kaisar, Maharaja Rom, ketika itu Maharaja Rom sedang berada di Syam, ada di Palestin. Bila sampai surat ni kepada Raja Rom, dia berkata pada pegawai dia, mau pergi ke pasar kita, cari mana-mana orang Mekah yang ada berniaga di pasar ni, bawa dia menghadap dengan betul. Yang menjadi rombongan dagang ketika itu ialah Abu Sufyan radhiyallahu anhu, masa itu kafir lagi. Lalu sekumpulan orang-orang Quraisy, orang-orang Mekah dibawa menghadap ke istana. Lalu Raja Rom kata, aku baru terima surat daripada orang kampungmu yang mengaku menjadi Nabi. Siapa di antara kamu yang paling dekat hubungan dengan yang mengaku jadi Nabi ini?
Abu Sufyan pun tengok kiri kanan, tak ada orang lain. Dia Quraisy, dia Bani Abdul Syams, 2-3 pupu je dengan Nabi. Dia pun mari ke depan. Kemudian Raja Rom kata, aku akan tanya dia beberapa sekata ke hak belakang, hak orang Mekah yang masih ada. Aku akan tanya kepada ketua mu ni beberapa soalan. Kalau dia pelawak, mu kena kabur aku dia pelawak. Di antara soalannya, yang mengaku jadi Nabi ni, dia cakap tipu ke tak dia cakap tipu? Lalu kata Abu Sufyan, walaupun Nabi Muhammad ni musuh dia, tapi ini fakta. Dia kata tak ada tipu. Jawab daripada muda tak ada tipu. Lalu Raja Rom kata, demi Allah, aku tidak menyangka dia tidak menipu dalam sesama kamu dan berani menipu tentang Allah. Ini kita nak ayat ni. Kalau dia bercakap sama-sama mu pun dia tak ada tipu, maka tak mana sabar bila dia bercakap tentang Allah dia menipu. Ini maksud Nabi Musa AS. Bercakap tipu tentang Allah ini adalah kerja orang jahil. Aku minta berlindung dengan Allah daripada jadi orang yang macam ini. Namun kekerasan hati mereka dan sikap biadab mereka terhadap Nabi mereka tak dapat disembunyikan. Tatkala mereka berkata, qalu da'u lana rabbaka yubayyin lana ma hi. Jika begitu, kalau sungguh suruh sembelih lembu betina sungguh, coba tanya Tuhanmu macam hari tu. Ini biadab Bani Israel, Ahlul Kitab. Tanyakan Tuhanmu, mohonkan kepada Tuhanmu, yubayyin lana ma hi, supaya dia menerangkan kepada kami apakah sifat lembu itu, warna lembu itu. Padahal kalau suruh sembelih lembu mana-mana pun susah. Tapi banyak tanya. Ini yang pertamanya dalam ayat ini, seperti ayat terdahulu, Rabbaka, Tuhanmu. Tanya Tuhanmu, lembu macam mana dia nak. Adalah satu kebiadaban yang tersirat padanya, tiada kesempurnaan iman. Seolah-olahnya Allah hanya Tuhan Nabi Musa saja, bukan Tuhan mereka. Dan seolah-olah Allah serta Nabi Musa hanyalah khadam yang memenuhi kehendak mereka, ikut apa mereka nak. Disusuli pula dengan sikap banyak soal dan tidak terus melaksanakan apa yang diperintahkan. Cuba tengok sahabat Nabi radhiyallahu anhu, ini generasi yang terbaik. Apabila habisnya perang Khandaq, perang Parit, tentera Ahzab mengepung kota Madinah, dan ternyatalah salah satu di antara gerombolan Ahzab ini berada dalam kota Madinah, iaitu Bani Quraizah, Yahudi yang khianat. Bila tentera Ahzab balik, Nabi SAW dah berapa lama dah tak balik ke rumah, tukar baju. Malaikat Jibril mari, wahai Muhammad, mu salin baju dah, kami malaikat tak cabut lagi pedang kami. Allah mengatakan segera bertolak pergi ke perkampungan Banu Quraizah. Lalu Nabi pakai balik baju perang. Nabi kata ke sahabat dia, kita bertolak segera, kamu kena bertolak segera ke Banu Quraizah, dan jangan seorang pun bersembahyang asar melainkan di Banu Quraizah. Padahal masa tu asar dah, dan faham dah memang tak akan semua orang sempat sampai Banu Quraizah sebelum habis waktu asar. Sahabat Nabi tanya, dah bodoh tanya, kerana dia Nabi. Semayang hak mu pandang ni pun dia aja. Maka mereka bertolak pergi, tak tanya banyak. Ada di antara mereka tengok waktu asar nak habis, semayang tengah jalan. Ada antara mereka kata, asar habis dah habis, waktu asar hari ni tak sama dengan waktu asar kemarin dulu. Kerana Nabi kata jangan mayang asar melainkan di Banu Quraizah. Yang penting hari ni tepat sembahyang, bukan waktu sembahyang. Pergi. Dan memang secara pekahnya qada mayang tu, secara pekahnya. Dan Nabi tak marah belaka. Nabi tak kata sahnu salah ni betul, Nabi senyap dia. Ini sikap sahabat Nabi dengan Nabi. Kalau dengan pemimpin yang tidak maksum, kita tanya khabar.
dengan Nabi, taat yang orang kata membuta tuli, taat yang tak tanya khabar dah, kerana dia seorang Rasul. Tapi mereka tidak terus tanya. Dan yang ini dipanggil oleh ulama-ulama tafsir al-mumatalah, menunda-nunda, melengah melaksanakan apa yang disuruh Allah. Tanya ni bukan kerana nak buat molek, kerana nak lengah, nak melambat-lambatkan. Dalam konteks cerita ini, mereka sengaja melambat-lambatkan ketaatan terhadap perintah Allah dengan bertanya macam-macam soalan yang tidak perlu. Dan bertanya soalan yang tidak perlu ni bukan merosakkan Bani Israel, merosakkan mana-mana bangsa, dan dilarang oleh Quran. Dalam suratul Maidah Allah Ta'ala berfirman, la tas'alu an asya'in tubda lakum tasu'kum. Hai orang yang beriman, jangan kamu banyak tanya benda-benda yang jika diterangkan kepada kamu akan menyusahkan kamu. Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan an Abi Hurairah radhiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذروني ما تركتكم فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. Maksudnya dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabda baginda, biarkanlah aku, yakni jangan tanya aku selagi mana aku membiarkan kamu tidak menyatakan hukum. Jangan tanya, kerana sesungguhnya orang yang sebelum daripada kamu dibinasakan Allah kerana banyak bertanya dan banyak berselisih berdalih terhadap nabi-nabi mereka. Maka apabila aku melarang kamu melakukan satu perkara, jangan tanya banyak, jauhi perkara itu. Dan bila aku merintahkan kamu dengan satu perkara, jangan tanya banyak, lakukan sekadar kemampuan kamu. Dalam sebuah hadis yang lain yang sahih yang diriwayatkan oleh Abu Dawud an Muawiyah ibni Abi Sufyan radhiyallahu anhuma qala anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam naha 'anil ughlutat. Dari Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhuma katanya, sesungguhnya Nabi SAW melarang kami daripada berbuat ughlutat. Ughlutat ni apa? Ughlutat asal perkataan ni ghalat. Ghalat maknanya salah. Ghalat maknanya keliru. Kemudian diubah menjadi wazan uf'ulah, ughlutah, yang beri makna punca. Jangan buat sesuatu yang menjadi punca, kamu akan keliru. Jangan buat satu perkara yang menjadi punca, kamu akan jadi salah. Dalam konteks hadis ini, Nabi melarang kita buat sesuatu yang akan menjadi punca kita terkeliru dan tersalah. Seperti bertanya perkara-perkara yang tidak perlu, yang akhirnya menyusahkan diri sendiri. Imam Syafi'i rahimahullah, di hujung umurnya dia berjumpa dengan ahlul kalam, orang yang berbahas tentang Tuhan. Tuhan ni orang bahas hak Tuhan. Kalau orang bahas ayuh kita marah. Hak Tuhan begini, Tuhan begini, cara bersiapa. Lalu Imam Syafi'i radhiyallahu anhu kata, tuan-tuan, bercakaplah sesuatu yang bila mana kamu salah, orang kata kamu salah. Jangan bercakap tentang sesuatu bila mana kamu salah, orang kata kamu kafir. Jangan bercakap benda yang berat-berat begini. Saya ingat lagi masa saya nak test lesen kereta, mati dah orang tu dah ni, agak-agak dia insaf. Masa nak ambil lesen, dia jumpa, dia kata, mu ustaz. Dia kata, mu ustaz ke? Saya kata bukan. Ustaz mu, orang rakyat mu ustaz, dia kata. Saya kata bukan. Dia kata tak apalah, aku nak tanya mu, boleh tak Tuhan buat benda yang dia tak boleh nak akal ni? Saya marah dia. Saya kata, mengingat Tuhan ni kawan sekolah kita ke? Kalau awak ni hidup di zaman saya nak umur J, budak J awak orang macam ni, kerana bercakap hal Tuhan lebih kurang saja. Ini antaranya, bercakap benda-benda tak ada faedah.
benda-benda yang menjadi persoalan-persoalan yang menyusahkan, dan ini yang memusnahkan Bani Israel dahulu dalam cerita ini. Maka oleh kerana itulah, berkenaan soalan yang tidak perlu Bani Israel tentang sifat lembu betina ini, Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah menakalkan dalam kitab tafsirnya kata-kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, "Law dhabahu adna baqaratin la ajza'at anhum walakinnahum shaddadu ala anfusihim fashaddadallahu alaihim." Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ini habrul ummah, pendeta bagi umat ini. Apabila Nabi SAW dan keluarga Bani Hashim diboikot oleh musyrikin Makkah, dibiarkan lapar, tak boleh berniaga dengan Bani Hashim, jangan beli barang dia, jangan jual barang ke dia, jangan terima pinangan dia, jangan pergi pinang anak-anak dia, sehingga Abu Talib yang kafir dan juga orang Islam di kalangan Bani Israel terpaksa lari duduk di hulu Mekah. Tengah susah-susah begitu, Allah Ta'ala menganugerah kepada mereka Abdullah bin Abbas, beranak Abdullah bin Abbas. Ayah dia Al-Abbas kafir lagi masa tu. Lalu dia bawa Abdullah ni pergi kat Rasulullah. Dia kata, Muhammad ini budak suka orang Arab, walaupun semua susah hidup, boleh anak suka, walaupun dia jahiliah kafir. Kita Islam kadang-kadang boleh anak, Allah nak ada dah budak dan susu, mari sekor lagi. Ini diceritakan dalam kitab sirah bagaimana mereka gembira bila boleh budak, bila diserah pada Nabi, Nabi tahnik dan Nabi doa, Allahumma faqihhu fid din, ya Allah berilah budak ni jadi ulama fiqh, wa 'allimhu ta'wil, ajarkanlah pada dia ilmu ta'wil, ilmu tafsir Quran. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bila dia cerita kisah ini, kemudian dia kata, jika sekiranya mereka menyembelih mana-mana lembu sekalipun pada awalnya sudah memadai bagi mereka. Allah Ta'ala perintah sembelih lembu betina, cari lembu mana-mana, sembelih, selesai ada masalah. Akan tetapi mereka telah membebankan diri sendiri, maka Allah pun membebankan bermacam-macam sifat lembu yang akan menyusahkan mereka. Persoalan yang tidak ada faedah ini akhirnya dijawab dengan jawapan yang semakin menyusahkan mereka untuk mendapatkannya. Firmanullah, qala innahu yaqul, Musa menjawab, sesungguhnya Allah berfirman, innaha baqaratun la faridun wa la bikrun awanun baina dhalik, bahawa lembu betina itu sifatnya seekor lembu yang tidak terlalu tua dan tidak terlalu muda. Farid ialah lembu yang tua tak beranak dah. Lembu betina tua monopause, berhenti tak beranak. Hak datang pun tak tengok, tak pandang dah dia. Bikrun, lembu betina muda yang tak beranak lagi, anak dara, lembu dara. Hak monopause pun tak bu, hak anak dara pun tak bu. Awanun, tengah-tengah di antara keduanya, hak tengah duk beranak-beranak lagi. Kerana lembu ini maha murah dia betina ni, kerana anak-anak dia tubik mentunaskan lagi banyak lagi lembu, nak lembu ini. Faf'alu ma tu'marun, lakukanlah sahaja apa yang disuruh pada kamu, jangan tanya banyak. Cukuplah bertanya apa yang tidak perlu tentang perincian lembu ini. Segera laksanakan apa yang diperintahkan pada kamu. Tuhan Nabi Musa kata begitu, buat saja, jangan tanya. Dan kalau mereka terus pergi cari mana-mana lembu, dah susah mana lembu umur 2 tahun, lembu yang baru beranak sekali, baru beranak 2 kali, terus meleh. Tapi kerana sifat buruk, kedegilan, kebodohan, mereka terus bertanya perincian lembu betina itu dengan berkata lagi, qalu da'u lana rabbaka yubayyin lana ma launuha. Mereka berkata lagi, wahai Musa, pohonkan kepada Tuhanmu untuk kami supaya dia menerangkan kepada kami apa warnanya. Tanya color pula. Jarang orang beli lembu ni ke color. Ada warna-warna pun orang beli je, ada lah orang nak. Saya ingat dulu orang tak pandai lembu ni, dia kata lembu
Kalau sekala daging dia sedap. Betul tak betul, Allah Alam. Kalau hitam lagi, hitam belaka, tak ada campur lain, sedap dia kata daging tu. Kalau ada kala-kala sikit, kurang sikit, kita faham belaka, jangan disembelih je. Lalu Allah menghukum kedegila dan kebodohan mereka ini dengan menyempitkan lagi sifat lembu itu. Mungkin masa sebut saat ni nak lembu betina yang tua sangat pun tambah, muda sangat pun tambah. Bila sebut begitu mungkin ada 10,000 ekor lagi yang ada. Tanya warna pula jadi kau kecil, kau sikit, syok-lih dia. Firman Allah Ta'ala, qala innahu yaqulu innaha baqaratun safra. Musa alaihi salam menjawab, sesungguhnya Allah berfirman bahawasanya ia adalah seekor lembu kuning, lembu yang berwarna kuning. Dan bukan sekadar kuning saja, faqi'ul launuha, yang sangat terang warnanya. Ibnu Manzur dalam kamusnya yang masyhur Lisanul Arab mengatakan faqi' ini adalah taukidul laun, untuk memperkuatkan lagi warna itu. Kita orang Terengganu pun ada kuning, benda kita panggil siong. Faqi'ul makna siong, kuning siong. Berkata Ibnu Manzur, safra'u faqi'un, hamra'u qanin, sauda'u halik, bayda'u yaqaf, khadra'u nadir. Kuning siong. Orang Arab panggil apa kita tak tahu lah, tapi kita orang Terengganu kuning siong. Faqi' kuning siong. Hamra' qanin, merah nyala, merah nyala. Sauda halik, putih apa ni, hitam legi, hitam legi. Bayda yaqaf, putih selepu. Khadra nadir, hijab. Hijab tak tahu, hijapah. Payah sangat hijapah. Marah dia orang pula, macam mata bahang ke dia pula hijab. Hijab dia orang panggil, kalau hijab dia hijab nau. Maka ini safra'u faqi'un, kuning siya launuha, warnanya. Tasurrun nazirin, lagi menyenangkan orang-orang yang memandangnya. Yakni cantik dan mempersonakan kerana fizikalnya tidak tua tidak muda dan warna yang keemasan. Sekalipun sifat-sifat yang telah dinyatakan sudah cukup untuk menjadikan ianya sukar untuk didapati. Dengan hak ni pun jadi payah nak cari. Nak lembu tua sangat tambuh, muda sangat tambuh. Tanya lagi, lembu warna kuning siong. Ni bodoh dia tanya lagi. Hak ni nak cari pun payah dah. Dah senara tak ada kau sikit dah. Tanya lagi. Bangsa yang suka bertanyakan perkara yang tak ada faedah ini terus menzahirkan kenaifan, kebodohan mereka dengan berkata, qalu da'u lana rabbaka yubayyin lana ma hi. Mereka berkata lagi, pohonlah pada Tuhanmu wahai Musa untuk kami, supaya dia menerangkan kepada kami bagaimana keadaan sebenar lembu itu. Berkata Al-Hafiz Ibnu Katsir rahimahullah, soalan mereka kali ini adalah berkenaan dengan pekerjaan lembu itu. Lembu hak kerja ke mana no? Bukan awak menatu ni bodoh nak suruh sembelih. Tanya lembu kerja apa? Adakah digunakan untuk pengairan, untuk membajak tanah dan seumpamanya? Innal baqara tashabaha alaina. Kerana jika sekerat sifat lembu itu tidak tua tidak muda, warna kuning siang, masih banyak lembu hak begitu. Hak mana senok? Bodoh dia. Hak tu banyak dah banyak bodoh, dah takut tukar. Hak mana nak suruh spesifik lagi. Lembu-lembu dengan sifat yang kamu sebut itu masih lagi tasyabaha alaina, kami keliru lagi, serupa je di mata kami. Wa inna insya'allahu lamuhtadun, dan sesungguhnya kami insya-Allah akan mendapat petunjuk untuk mencarinya kali ini. Ibnu Jarir, Al-Qurtubi, Ibnu Katsir rahimahumullah dan lain-lain
menakalkan sebuah hadis yang sangat dhaif sanadnya daripada Nabi SAW. Dan di sana terdapat riwayat yang menunjukkan ianya bukan sabda Nabi, tapi perkataan beberapa orang tabi'in seperti Ibnu Sirin dan Ubaidah As-Salmani rahimahumullah. Mereka berkata, "Law lam yastathnu lama buyyinat lahum akhiral abadi." Jika sekiranya mereka tak kata insya-Allah, nescaya mereka tak akan berjumpa lembu tu selama-lamanya. Boleh jadi tengah malam ni jumpa kita lagi dengan menatang tu, duduk cari lembu, tak jumpa lagi. Tapi sebab mereka kata insya-Allah kali ini mereka lebih sopan, menzahirkan penyerahan pada Allah dengan menyebut insya-Allah, maka Allah memberikan pada mereka sifat terakhir yang menyempurnakan sifat lembu betina itu, yang membolehkan mereka menemuinya. Dan terkandung pada yang ini kelebihan insya-Allah. Di kalangan ulama ada mengatakan bila mana mu nak sebut benda yang mu nak buat masa depan, esok ke, kekgi ke, ada ulama kata wajib, kata insya-Allah. Jumhur kata sunat muakkadah, beradab dengan Allah. Wala taqul li syai'in inni fa'ilu dhalika ghadan illa an yasha Allah. Jangan kamu kata aku nak buat begini esok, aku nak buat begini kekgi, melainkan mu iringkan dia dengan insya-Allah jika diizinkan oleh Allah. Hebatnya perkataan insya-Allah ini. Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan an Abi Hurairah radhiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سليمان بن داود عليهما السلام لأطوفن الليلة على 70 امرأة تلد كل امرأة غلاما يقاتل في سبيل الله فقال له صاحبه أو الملك قل إن شاء الله فلم يقل ونسي فلم تحمل حق إنسان ويقت 100 bini. Nabi Sulaiman kata aku nak pergi gomo belaka bini aku malam ni, semalaman 100 orang belaka. Tapi kita tengok molek Nabi Sulaiman tujuan nak gomo ada tujuan dia. Dan Nabi Sulaiman Allah Ta'ala beri pada dia kelebihan yang tak diberi pada orang lain. Kemudian baginda berkata, yang mana setiap seorang daripada mereka akan melahirkan seorang anak lelaki yang akan berjihad di jalan Allah. Sayyidina Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu pernah juga kata begini, demi Allah jika tidak kerana mengenangkan Islam perlukan lelaki-lelaki untuk dihantar di medan jihad, maka aku pun tidak ada berhajat nak berjimuk dengan bini aku. Sayyidina Umar tu tak ada, kerana dia seronok beribadat, dia seronok buat kerja-kerja yang Allah Ta'ala suruh, sehingga dia kata kalau doa kerana teringat ini dia mak aku tak mahu, tapi teringat dia untuk melahirkan zuriat, dan zuriat inilah umat Muhammad SAW. Nabi Sulaiman kata aku nak jimuk belaka bini aku malam ni 70 orang, dan tiap-tiap mereka akan melahirkan seorang anak lelaki yang akan dihantar berjihad di jalan Allah. Lalu temannya atau malaikat berkata kepadanya, sebutlah insya-Allah wahai Sulaiman. Namun Nabi Sulaiman AS tidak menyebutnya kerana terlupa, tak teringat. Dan Allah Ta'ala sahaja mengabadikan cerita, sengelai beri tak ingat. Akibatnya tidak ada seorang pun isteri baginda yang mengandung, melainkan seorang sahaja. Yang mengandung itu pun melahirkan anak yang cacat. Kemudian Nabi SAW bersabda, demi Tuhan yang nyawa Muhammad SAW berada di tangannya, sekiranya Sulaiman menyebut insya-Allah, nescaya akan lahir 70 orang yang semuanya akan berperang di jalan Allah sebagai pahlawan berkuda. Nabi kita SAW lagi yang busuk bangun ni kata insya-Allah. Ini lapar yang hebat. Bani Israel cari lembu ni kediam insya-Allah. Kata Ibn Abbas, kalau dia tak kata tabi'in, kalau dia tak kata ini sampai kiamat tak jumpa lembu. Qala Nabi Musa alaihi salam pun bersabda, innahu yaqulu innaha baqaratun la dhalulun tuthiru
arda wa la tasqil harth. Sesungguhnya Allah berfirman, lembu betina itu ialah lembu yang tidak pernah zalul, ditundukkan untuk bekerja membajak tanah, dan tidak juga untuk menyiram tanaman. Lembu ni hak suruh cari ni dak tua dak muda, kuning siang, kemudian dak hija dak saja lembu ni. Ibnu Katsir kata maksudnya lembu yang tuang dia hija untuk lembu ni. Dan ni pun ada lembu sadar ke apa panggil, patah rumah, bini tidur luar, lembu patah rumah lain. Sungguh perhatian, pega suruh jaga suruh lembu comel, musallamatun, yang tiada cacat padanya. Ni kita nak gebang ni, antara syarat apa binatang korban kita musallamah, tak ada cacat zahir, comel, tanduk dak patah, mata dak boleh, dan seumpamanya semua sekali, tak ada cacat. La syiyata fiha, dan tidak ada syiyata daripada wasyun, ialah tompok, tak ada tompok-tompok, sekala aja. Kalau kuning daripada siang, kuning sekuning-kuningnya, tak ada warna lain. La syiyata fiha. Qalu ana ji'ta bil haqq. Bila Nabi Musa kata begitu, sekarang barulah engkau membawa kebenaran. Dengan hak ni wahai Musa, ada dah lembu tu, tahu dah lembu mana, jelas dah, nampak dah lembu mana. Barulah sifat yang terakhir ni, sifat yang tidak ada keraguan lagi padanya, lembu mana. Fadhabahuha, lalu mereka mendapatkannya dan menyembelihnya. Wa ma kadu yaf'alun, dan hampir-hampir mereka tidak dapat melakukannya. Ibnu Katsir rahimahullah menyebutkan, As-Sudi dan selainnya meriwayatkan bahawa ada seorang lelaki daripada Bani Israel yang sangat berbakti kepada ayahnya. Di sudut yang lain, ada seorang budak yang sangat berjuru dengan ayah dia. Kalau dengan mak biasa kita dengar ni, dengan ayah dia. Dan ayah dia seorang hartawan. Satu ketika dalam satu urus niaga, datang sekumpulan orang untuk berniaga dengan dia. Riwayat sebut nak berniaga mutiara, bawa mutiara, suruh beli, nak jual mutiara ni apa namanya, 70,000 riyal lah kita kata. Kunci nak buka, nak ambil piti ni ada dengan ayah dia, dan ayah dia tidur. Lalu orang ni kata, mungkin geraklah ayahmu, kita nak jual ni mutiara murah, nak jual murah ni, harga spesial ni. Budak ni kata, ayah aku tidur, aku tak akan gerak dia. Orang tu waktu pun harga, dia kata 60, mungkin gerak lalu ayahmu 60,000 je bayar. Budak tu kata, kalau mu sanggup tunggu ayah aku bangun tidur, 100 aku beli. Dia wak naik budak, kalau tak mau gerak ayah dia. Kalau mu sanggup tunggu ayah aku bangun tidur baru jadi, 100 aku bayar. Tak mau bayar tak apa sudah. Maka dia sangat berbakti kepada ayah. Ni contoh, kalau bab begini, bab bitimah ni tak gerak ayah, hak lain sama telah lagi. Dan ada riwayat yang mengatakan dia seorang pemuda yang berbakti kepada dua orang tuanya. Dan dengan perbaktian itu, orang ni lagi tak jadi jual barang ke dia. Allah menggantikan kerugian itu. Dengan dia ni ada lembu betina, seekor dia beli. Dia sayang sungguh dengan lembu ini, jaga, pera, modek. Mana kita kata nyamuk seekor budak gigi, membersihkan, jaga. Dan apabila kaum Bani Israel cari lembu ni, nampaklah lembu dia ni warna kuning keemasan, yang tidak tua dan tidak muda. Budak ni tak mau jual, dia kata nak beli lembu ni, tak mau jual. Harga macam-macam harga emas, harga ini nak jual, tak mau jual. Sehingga mereka mengadu kepada Nabi Musa AS. Dan Musa kata, awang jual lah lembu ni, tak mau jual. Akhirnya mereka pun setuju beli dengan harga emas seberat isi kulit lembu itu. Mahal gila. Barulah budak tu sanggup jual. Kaya-kaya melena budak tu. Hak bodoh-bodoh ni banyak tanya, asalnya lembu ke 3,000, gerak kita ni 750, segi yang padang tu. Jadi beribu-ribu harga dia. Kenapa? Kerana
kebodohan banyak tanya. Dan insya-Allah kita akan sambung tentang bagaimana diperlakukan dengan lembu ini untuk menghidupkan yang mati itu. Insya-Allah pada ayat yang selepasnya. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Kebang kita ada lagi? 4 ekor lagi. Ada 4 ekor lagi balance. 4 kali 7 28. 28 bagian lagi, insya-Allah boleh berhubung dengan yang tentang kuasa surah. Kita buat raya pertama lepas maya raya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.